Kalau suami ada saka boleh jangkit pada kita ke? Dia bukan jangkit, dia tempias. Gangguan tu ada pada suami, menyebabkan kadang-kadang kita terkena tempias. Contoh aura, dia benda gangguan ni dia ada kaitan dengan gelombang. Seorang yang ada zikir, contoh seseorang ulama ataupun tok guru, dia rajin berzikir. Orang yang ada gangguan tu, apabila dia nak datang ni, kepala dia mula pening sebab gelombang doa, gelombang zikir yang ada kepada perawat. Maksudnya apabila nak datang pada satu tempat tu, menyebabkan pesakit tu mula nak muntah lah, loya ke, ada rasa tak selesa lah, jantung dia debar-debar lah. Itu kesan daripada zikir. Begitu juga kalau sekiranya kita punya gelombang hati kita ni sudah dirosakkan oleh iblis, akan menyebabkan kita akan lebih dekat dengan benda-benda yang tak baik, benda-benda yang buruk, benda-benda yang kerap berfikir negatif. Jadi apabila kita ada gelombang itu, maka kalau ada laluan yang berkaitan tentang benda yang buruk tu, kita akan lebih cepat untuk tertarik pada perkara tersebut. Begitulah seterusnya. Jadi kalau sekiranya gelombang itu pada suami kita dia kuat, kadang-kadang kita tertarik untuk buat sesuatu benda yang tak baik. Bagi saya, dalam hal ini, suami tu kena jalani rawatan lah. Kena buat mandian, 7 telaga raudah. Kalau dia nak datang tu lagi baik lah, lebih mudah. Tapi kena buat temu janji.